Masuk Malaysia ni pakai permit apa ni? Boleh minta orang duit macam ni? Dia cuma 10 hari je melancong. Yelah melancong, tapi guna permit pelancong lah ni. Lepas tu buat kutipan dekat setiap ke rumah. Boleh ke? Bukan, awak minat itu pun tak betul. Awak sebagai pelancong. Habis awak buat macam ni, betul tak? Kamu orang Indonesia, masuk Malaysia pakai permit pelancong. Lepas tu pergi rumah orang minta duit semua, boleh ke? Lepas tu awak masuk rumah orang, terus masuk je, mana boleh? Ya, saya tak cakap pun suruh masuk. Kan? Dah awak keluar. Awak masuk rumah saya pun macam ni saja, mana boleh? Kan? Saya pun tak izin awak masuk rumah saya. Kalau saya tak ada rumah, awak masuk dalam rumah terus. Ya, kalau saya tak ada rumah, awak masuk dalam rumah terus lah. Kan? Mana boleh macam ni? Boleh? Tak boleh? Ada awak pergi balik. Tak boleh buat macam ni.